Kalau kita orang yang contoh anak-anak kita yang terpelajar, yang juga menggunakan jalan raya, tiba-tiba dilanggar oleh pemabuk. Modal insan kita nak lahirkan orang macam tu bukannya senang. Tiba-tiba senang-senang jadi langgar mati. Yang hidup tu terus pemabuk. Mabuk hidup. Dia pun tak sedar apa, sedar-sedar orang cerita kata langgar orang habis mati. Jadi kita mengekalkan orang mabuk, hak orang elok pakat mati habis. Tu macam mana? Nak selesai masalah? Tak selesai masalah. Jenayah akan terus berlaku dan berleluasa. Ini kena ada satu tindakan yang tegas. Keburukannya tu lebih banyak daripada kebaikan. Nanti kita akan bahaskan. Kerana kita hari ini masih lagi belum belajar daripada hikmah pengharaman. Hikmah secara beransur-ansur Allah Ta'ala mengharamkan arak ni. Baru-baru ni kita dengar cerita seorang ayah yang dilanggar oleh pemandu yang mabuk. Yang heran pemandu tak mati, yang dilanggar mati. Berapa banyak dah kita dengar kes macam tu? Banyak kali dah. Banyak kali sangat-sangat dah. Yang mabuk mungkin didenda dengan beberapa kali denda yang dia boleh bayar, yang dia boleh tanggung, yang dia ada insurans ke apa ke. Tapi masalah mereka yang meninggal dunia tak ada salah apa. Yang sedang menanggung anak mungkin, yang dia sedang menanggung keluarga, yang dia adalah merupakan orang yang utama dalam mencari nafkah dalam sebuah keluarga. Macam mana kita nak selesai masalah ni? Tu insya-Allah kita akan belajar daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang akan datang. Betul yang kita kena belajar, kena makin ketatlah undang-undang. Mungkin kita kata nak memandu tak boleh minum arak, tapi minum juga. Dah kalau minum pun dah buat undang-undang tak jadi juga, maka kita kena buat tak boleh minum arak tu. Nak pandu kereta ke, tak mau pandu kereta ke, tak boleh minum arak tu. Tu yang ada beberapa tempoh pengharaman. Itu yang kita kena belajar. Kerana hari ini semua orang menganggap benda tu tak elok. Sehingga kan orang kafir, orang yang bukan Islam sekalipun, ada yang tak minum arak. Kerana minum arak bukan menyelesaikan masalah, bahkan boleh bergaduh keluarga dan anak bini, dan juga menjadi masalah pula kepada masyarakat apabila menjadikan pembudayaan minum arak ni. Yang ni yang kita kena ambil perhatian, dan sebenarnya kita nak jaga siapa? Majoriti kita ni orang Islam yang dilarang untuk minum arak, tapi kita masih berleluasa menjual arak. Sampai hari ni kita nak pergi kedai Speedmart pun, 7-Eleven ada jual arak lah. Siapa nak kisah? Kadang-kadang kita nak ambil air mineral sebelah tu, botol arak. Satu peti air. Ini kena ada tindakan yang berleluasa, kerana dah jadi macam-macam dah nyawa yang terkorban. Kita harap pimpinan kita boleh buat sesuatu untuk generasi yang akan datang. Yalah